Main macam tak ada telur. Follow Bro Time on TikTok, Facebook dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Aku tengah tak ada suara ni pasal live semalam. Selepas 10 tahun, Liverpool kecundang buat kali kedua dengan pasukan Manchester United. Kali ini di Old Trafford. No Salah, no Alisson, no Isak, no Ekitike, no Wirtz. Kekalahan semalam membuatkan tally kekalahan kita di season sebanyak 18 kali. Sama dah dengan Brandon masa dia kena sack hari tu. Walaupun banyak player-player utama kita injured, tapi semalam sebenarnya kita ada chance untuk menang. Ya, kita kena 2 gol awal di first half tu, tapi second half, Mancunian tu semua dah cuak dah. Referee UK ni memang against Liverpool ke? Berapa kali dah diorang keluar statement macam ni? Kau minta maaf, sorry lah. Apa yang boleh tukar pun? Dah ternyata benda ni handball. Yang ni tackle dari belakang daripada Bruno ni. Tapi untuk gameplay perlawanan semalam, players-players kita memang datang di Old Trafford tu macam tak nak main. Main tak ada telur. Robo was very poor semalam. Muhammad ni, dubbed to be the next Patrick Vieira, was nowhere to be seen dekat midfield tu. Dan McAllister, aku tak tahu nak cakap apa. Berterabur dia main semalam. Ini semua senior players. Tak menunjukkan keinginan diorang untuk menang. Korang tak malu dengan si Rio ni. Instant impact masa dia masuk. Dialah yang menunjukkan that eagerness to win. Mentality monster. Yang lain apa jadi aku tak tahu. Malu kalau aku kena ajar dengan budak umur 17. Dan lagi satu benda yang aku cukup-cukup tak puas hati lah semalam. Our pressing. Kita memang tak nak menang je. Gol Cunha, tak ada orang yang dekat dengan dia. Sama juga dengan gol Mainu ni. Kau tengok berapa jauhnya kita punya players from Mainu. Our pressing was not working yesterday. Macam semua tengah shut off. Dan aku tak tahulah korang sedar ke tidak, sistem Arne Slot ni bermain defense secara zonal, bukan man marking. Nak ramai sangat orang kat belakang tu buat apa? Tu fan-fan United, King MU kat luar sana. Termasuk sekali dengan presiden korang lah, si Dom tu. Aku ucapkan tahniah lah. But jujur aku cakap sebenarnya, aku tak sabar season ni nak habis. Kita tengok sajalah.